Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Zainal Abidin bersama rakan-rakan hari ini berkongsikan sebuah inovasi yang bertajuk Funky. Funky ini sebenarnya satu permainan untuk kaedah pengawetan makanan tahun 6 dan ia terdiri daripada 4 fasa ataupun 4 bahagian untuk dimainkan. Yang pertama adalah kita namakan set how wow. Set how wow ni setiap murid ataupun murid dalam berdua atau berempat atau boleh main bertiga pun tak apa, mereka akan diberikan kad. Berapa kad? Setiap seorang sama rata. Dekat situ ada warna, senarai warna kat situ. Warna ini memainkan peranan penting dan ada gambar. Contohnya gambar makanan. Kemudian kita ada satu papan, di mana papan utama ni kita ada roda di situ dan juga ada warna dan juga ada tulis nama kaedah pengawetan makanan. Contohnya kat sini kita lihat ada merah, biru, hijau dan hitam. Dan hitam tu pasta ataupun pasteran lah. Jadi bila seorang murid akan ambil giliran masing-masing, mereka akan, contoh saya akan pusingkan roda itu dan kita dapat lihat, oh terberhenti kat pempasteran. Semua akan lihat kad. Oh ada tak warna hitam? Ada warna hitam. Oh susu. Jadi susu ni pempasteran rupanya. Dekat situ mereka akan belajar. Yang set pertama ni sebenarnya untuk orang yang agak lemah dalam pengajaran. Jadi mereka tak boleh nak baca sangat. Mereka baca satu perkataan. Tapi mereka dapat lihat gambar tu dan mereka dapat jawab. Oh susu ni rupanya pempasteran. Macam tu. Jadi ini adalah set yang pertama. Kemudian set yang kedua adalah IQ box. Ini untuk mereka, murid-murid yang dah mahir sedikit. Mereka boleh membaca. Jadi dekat dalam kotak ini, kotak dadu ini, mereka ada maklumat, iaitu maklumat tentang gambar dan juga cara pengawetan makanan itu dijalankan. Cuma kaedahnya tak ada. Di tepi sebelah kiri kad tu ada warna hijau cair, merah dan sebagainya. Dan di dalamnya kita sediakan juga huruf-huruf untuk dicantumkan dan disusun mengikut warna tersebut. Jadi kalau contoh kita baling, pop keluar warna hijau. Menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Mungkin dah boleh baca ni. Dia baca, dia tengok warna hijau cair. Mereka akan susun perkataan tu, tengok dalam buku teks. Apakah kaedah pengawetan makanan yang telah disebutkan. Contoh ni mereka main. Kita dah melihat warna merah, pendidihan. Maka mereka akan sentuh, mereka akan tulis susun untuk pendidihan dengan ejaan yang betul. Jadi mereka akan mudah untuk mengingat konsep dan memahami apakah yang dimaksud pendidihan. Set yang ketiga ni untuk set yang mereka dah boleh jawab lah tentang set kaedah pengawetan makanan ni. Jadi kita akan letakkan satu kad ataupun satu puzzle di mana mereka akan cantumkan puzzle membentuk satu makanan dan makanan itu bila siap lengkap kita akan angkat. Bila kita angkat, kawan belakang akan nampak tulisan di mana tulisan itu adalah jawapan untuk soalannya. Jadi soalan senang je. Dia akan tanya, apakah kaedah pengawetan makanan? Contohnya kita ambil buah kan. Apakah kaedah pengawetan makanannya? Jadi murid yang jawab tu nanti, kawan dia akan tengok kaedah betul ke salah. Ini lepas tu kita tukar pula. Akan berlaku juga kolaborasi dan komunikasi antara mereka bersama dalam kumpulan. Dan dalam masa yang sama mereka boleh recall balik apa yang mereka belajar lah. Ini contoh permainan dijalankan di kelas. Kalau murid tu, kalau kita tengok dalam pembelajaran terbeza, ada murid yang dah pandai, ada murid yang lemah. Jadi ini adalah murid yang paling pandai yang memang dah tahu dah dan yakin mereka boleh jawab dengan betul. Kita sediakan satu potongan-potongan berbentuk yang menarik. Di situ ada satu soalan dan jawapan yang boleh dicantumkan. Kalau kita lihat kat situ contohnya pembekuan, menyimpan makanan bawah suhu bawah kosong digestif. Jadi mereka akan cantumkan maklumat-maklumat itu sehingga membentuk satu bentuk akhir lah yang sangat menarik lah. Di sini kita sediakan juga kata pembesar kerana kita kecilkan tulisan supaya mereka ada unsur-unsur untuk mencari jawapan menggunakan kata pembesar. Jadi kat sini mereka akan seronok bermain walaupun mereka dah mahir. Ini sesuai untuk murid-murid yang sangat sudah memahami atau menguasai topik inilah. Seterusnya, set penuh Funky terdiri daripada 4 set ini seperti yang saya tunjukkan. Ini adalah set asalnya. Dia siap dengan manual penggunaan, siap dengan jawapan dan contoh rancangan pengajaran harian untuk digunakan oleh guru. Dan kita juga dah sediakan kali ini yang terbaru, kita hasilkan dalam bentuk yang lebih menarik, proper untuk kita kongsikan dengan kawan. Jadi dia boleh dapat dalam set yang murah ini dan juga set yang agak berkualiti. Jadi impak produk kepada murid, dapatan temu buah pemerhatian dan ujian pos saya kongsikan di sini. Memang semua murid dapat meningkat pencapaiannya berbanding dengan sebelumnya. Kerana bila mereka dah main, mereka record dan mereka dapat jawab. Dan kita dapat lihat soalan temu bual. Contohnya kita dapat kat sini, jom buat aktiviti lagi. Tanpa Funky, tak apalah cikgu tak nak buat lah. Tapi kalau ada Funky tu kita akan wow, lepas ni nak buat aktiviti yang mana pula? Tu contoh-contoh perhatian, dapatan temu bual dan juga jemprat dan pos sebelum dan selepas yang dijalankan. Jadi impak pada produk ni pada guru pula. Saya sendiri, saya dekat kelas sangat mudah cikgu. Saya boleh membuat masa pelajaran tu jadi mudah. Sepatutnya satu topik tu ada 12 topik pengawetan makanan nak kena ajar ni. Macam mana nak ajar dalam masa saya biasa akan ambil 3 kali kelas untuk datang. Tapi untuk menggunakan Funky ni, saya cuma kena datang sekali kelas saja. Mereka main dan kemudian kelas yang seterusnya kita dah boleh tanya soalan. Kemudian tumpuan kepada murid kepada guru juga dapat. Jadi murid-murid ni akan bermain dengan tenang, senyap je. Kita kawalan kelas sangat baik dan murid akan tanya kita dan kita boleh tanya murid dalam masa yang sama. Jadi tumpuan kita sangat mudah.
Dan kawalan kelas of course akan terkawal, dan ini menyokong pembelajaran terbeza kerana murid pandai dan murid lemah yang duduk dalam satu kelas sekarang, mereka boleh bermain mengikut fasa masing-masing dan ianya berbagai aras. Jadi kita telah berkongsikan maklumat ini ataupun inovasi ini dengan kawan-kawan banyak juga di luar negeri juga, di luar daerah negeri Johor saya lah, dan mungkin di negeri-negeri lain. Dan ini adalah kosnya dalam RM10.25 saja, dan ini adalah 2 set yang telah saya sediakan, iaitu set jimat dan juga set yang berkualiti. Fun kit ini sebenarnya mudah disimpan, berkaitan dengan teknologi makanan, menarik dan unsur permainan, dan juga ia bersifat fleksibel. Di mana saya pun telah meletakkan hak cipta, daftarkan hak cipta, dan ianya juga disokong oleh pensyarah daripada UTM untuk mengatakan bahawa fun kit ini benar-benar berkesan dan membantu dalam pembelajaran dan perkembangan minda murid. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.